Dakwaan Malaysia digunakan sebagai perantara untuk menyalur barangan ke Amerika Syarikat dengan label Made in Malaysia adalah tuduhan karut dan tidak berasas. Perkara itu ditegaskan seorang pemerhati mengulas mengenai nama Malaysia yang kini sedang hangat diperkatakan di media sosial oleh pedagang online atau dalam talian yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Menurut laporan Bloomberg, pedagang online Amerika Syarikat kini dibanjiri dengan tawaran mencurigakan daripada firma logistik asing untuk membantu mengelak daripada membayar tarif ke atas barangan buatan China. Bloomberg memetik 5 peniaga dalam talian sebagai berkata kebanyakan tawaran untuk membantu menjimatkan kos datang melalui media sosial sama ada melalui pemalsuan nilai penghantaran atau penghalaan barangan melalui negara dengan kadar tarif yang lebih rendah daripada China. Menurut laporan itu, perkhidmatan elak tarif sudah lama ditawarkan syarikat logistik asing tertentu, namun ia melonjak selepas pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan tarif ke atas China bulan ini. Secara berasingan, saluran berita perniagaan itu memetik ejen pengangkutan China yang menawarkan perkhidmatan itu sebagai berkata bahawa kebanyakan pelanggannya mengarahkan barangan buatan China melalui Malaysia. Ini kerana Amerika Syarikat hanya mengenakan tarif 24% ke atas Malaysia yang ditangguhkan selama 90 hari berbanding dengan kadar 145% untuk barangan buatan China.